Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati barisan panel jemputan kita pada hari ini serta rakan-rakan yang menonton di luar sana serta doktor yang saya hormati dan kasihi. Syukur kita kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama berhimpun dalam forum isu moral tempatan dan global pada hari ini dengan penuh bermakna. Semoga forum yang kita adakan bersama-sama pada hari ini akan memberi manfaat kepada orang-orang di luar sana dan juga kita sendiri. Jadi, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, forum ini bertujuan untuk membuka minda dan memberi kesedaran tentang pelbagai isu moral yang melanda masyarakat, bukan sahaja di peringkat tempatan tetapi juga peringkat global. Diharapkan perbincangan ini akan mencetuskan idea bagi membentuk masyarakat yang lebih berakhlak dan bertanggungjawab. Silakan slide seterusnya. Okey, jadi di sini izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya selaku moderator iaitu Muhammad Akmal Adib bin Muhammad Azhar daripada option Bahasa Melayu 1, ambilan 2023 keluaran 2028. Seterusnya saya memperkenalkan panel yang pertama iaitu Saudara Iqbal. Silakan Saudara Iqbal. Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk penonton-penonton di luar sana. Nama saya Iqbal Haziq bin Rosli daripada option Bahasa Melayu 1, ambilan PISMP 2023-2028. Baiklah, terima kasih Saudara Iqbal. Untuk pengetahuan semua, Saudara Iqbal ni amat berpengalaman dan amat pakar dalam bidang-bidang isu moral tempatan dan isu global. Terima kasih Saudara Iqbal. Jadi seterusnya silakan panel kami yang kedua iaitu Saudara Nitesh. Silakan Saudara Nitesh. Selamat sejahtera kepada semua penonton di luar sana. Nama saya Nitesh Kumar Nalaki Devarajan, option Pendidikan Seni Visual, ambilan PSMP 2023, keluaran 2028. Baiklah, terima kasih Saudara Nitesh. Jadi Saudara Nitesh pun merupakan amat berpengalaman di dalam isu-isu sosial dan pembangunan moral masyarakat. Menarik kan kami punya panel pada hari ini. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel kerana sudi meluangkan masa untuk menjayakan forum ini. Jadi kita terus masuk kepada pengenalan. Jadi kita lihat apakah isu moral pada peringkat tempatan. Jadi isu moral pada peringkat tempatan ini iaitu masalah ataupun tingkah laku nilai etika yang berlaku dalam sesebuah negara ataupun masyarakat setempat. Di Malaysia khususnya iaitu isu moral sering dikaitkan dengan kemerosotan nilai murni dalam kalangan individu akibat pengaruh gaya hidup moden serta kurangnya penghayatan agama serta kelemahan institusi sosial seperti keluarga dan sekolah. Jadi adakah saudara berdua bersetuju dengan pendapat saya? Izinkan saya menjawab dahulu. Okey, baiklah. Ya, silakan Saudara Iqbal. Daripada pendapat saya sendiri, isu moral peringkat tempatan ni merupakan salah satu isu yang sering timbul di Malaysia. Sebab kita tengah berbincang tentang tempatan. Jadi ada pelbagai isu-isu moral di peringkat tempatan. Contohnya seperti kita ada buli, kita ada kes-kes ketagihan gadget, kita ada ketagihan gadget dan pelbagai lagi lah. Jadi ini merupakan isu-isu yang sebagai rakyat Malaysia kita kena bantras isu-isu moral ni. Ya, terima kasih Saudara Iqbal. Saya pun berpendangan seperti itu. Saudara Nitesh ingin menambah apa-apa? Terima kasih Saudara Akmal. Jadi saya rasa isu moral ni agak penting dan juga perlu dianggap sebagai satu perkara yang penting. Kalau isu moral ni tidak dianggap sebagai penting, akan berlaku banyak konflik dalam kalangan masyarakat. Isu moral seperti yang Saudara Iqbal beritahu tadi, ada beberapa isu seperti vandalism, gangsterism. Jadi isu-isu seperti ini akan membawa satu akibat ataupun kesan negatif dalam kalangan masyarakat. Ya.
Terima kasih saudara Nitesh dan juga saudara Iqbal di atas perkongsian ataupun pendapat anda. Jadi seterusnya silakan slide yang seterusnya, iaitu apakah kita lihat isu moral pada peringkat global. Jadi masalah etika dan kemanusiaan yang melibatkan masyarakat di seluruh dunia tanpa mengira sempadan geografi, dan ia timbul akibat perkembangan teknologi, perbezaan budaya dan ketidakseimbangan ekonomi antara negara baju dan negara membangun. Jadi kita dapat lihat bahawa isu moral peringkat global ni dia melibatkan antarabangsa, manakala isu moral peringkat tempatan melibatkan hanya dalam negara ataupun sesebuah tempat. Baiklah, tanpa kita melengahkan masa lagi, marilah kita memulakan sesi forum kita. Jadi untuk memulakan bicara kita pada hari ini, saya menjemput panel kita yang pertama untuk membahaskan tentang jurnal kita yang pertama, iaitu penderaan kanak-kanak di Malaysia. Jadi kami sediakan rujukan di bawah dan saya persilakan panel kita yang pertama untuk membahaskan. Okey, baiklah. Terima kasih saudara Akmal Adib. Okey, jadi ini merupakan jurnal yang telah saya sendiri kaji berkenaan tentang penderaan kanak-kanak di Malaysia. Okey, baiklah. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh tentang penderaan kanak-kanak, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu penderaan kanak-kanak. Jadi, penderaan kanak-kanak merupakan satu isu sosial dan kemanusiaan yang semakin membimbangkan di Malaysia. Ia merujuk kepada sebarang bentuk penganiayaan fizikal, emosi, seksual atau pengabaian yang dilakukan terhadap kanak-kanak, sama ada oleh ibu bapa, penjaga maupun individu lain yang bertanggungjawab ke atas kesejahteraan mereka. Jadi, apa yang kita dapat faham kat sini, penderaan kanak-kanak ni dia boleh berlaku dalam 4 cara, iaitu fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Seterusnya, ia berlaku terhadap kanak-kanak dan juga ianya boleh dilakukan sama ada daripada ibu bapa, penjaga ataupun individu yang menjaga budak tu. Jadi, menurut Akta Kanak-Kanak 2001, Akta 611, penderaan bermaksud sebarang tindakan yang menyebabkan kecederaan fizikal, gangguan emosi, penderaan seksual atau pengabaian yang boleh mengancam keselamatan dan perkembangan kanak-kanak. Jadi, izinkan saya untuk bertanya kepada saudara Nitesh. Baru-baru ini, saudara kita lihat kat media sosial, ada tak saudara berjumpa tentang kes-kes berkaitan penderaan kanak-kanak, dan kalau boleh cuba saudara ceritakan. Terima kasih saudara Iqbal kerana bertanya soalan kepada saya. Kalau tanya tentang berita ataupun berita latest, kalau pandang pada latest, saya belum lagi tengok apa-apa berita pada masa ini, tapi sebelum ini saya pernah nampak banyak kes penderaan kanak-kanak, dan apabila saya tengok secara mendalam, saya dapat tahu kanak-kanak kan kita tahu mereka masih kecil dan mereka tak ada pengalaman untuk menyuarakan apa yang mereka dapatlah daripada penderaan tersebut. Jadi mereka pun takut untuk bagi tahu kepada banyak orang lah, seperti guru, cikgu ke ataupun kawan ke, saudara. Jadi itulah saya rasa kunci utama, sebab kanak-kanak ni mereka masih kecil, mereka sangat takut untuk beritahu orang lain tentang penderaan yang berlaku. Jadi dewasa-dewasa seperti ibu bapa, penjaga ataupun individu lain juga mengambil kesempatan itu tersebut untuk melakukan satu perkara yang dipanggil sebagai penderaan terhadap kanak-kanak tersebut. Jadi saya rasa penderaan kanak-kanak ni boleh diambil langkah lah untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih saudara Nitesh. Jadi, saya akan menerangkan tentang jenis penderaan. Jadi tadi kan kita berbincang tentang penderaan ada 4, iaitu penderaan fizikal,
emosi, seksual dan pengabaian. Jadi, saya akan terangkan satu persatu. Kita akan telusuri satu-satu. Jadi, penderaan fizikal. Penderaan fizikal ialah tindakan yang menggunakan kekerasan terhadap tubuh badan kanak-kanak hingga menyebabkan kecederaan atau kesakitan. Jadi, contoh untuk penderaan fizikal, kita boleh ambil contoh. Contohnya seseorang itu memukul, menendang, menampar, mencubit dan sebagainya terhadap kanak-kanak. Jadi fizikal ni, penderaan ni dia berlakukan secara berlebihan. Seterusnya kita ada penderaan emosi. Penderaan emosi ialah tindakan atau ucapan yang menjatuhkan maruah, harga diri dan kesejahteraan psikologi kanak-kanak. Jadi contohnya ialah ibu bapa yang kuat memaki anak, yang kuat menggugur dan juga menakut-nakutkan anak tentang sesuatu. Seterusnya ialah penderaan seksual. Penderaan seksual ialah sebarang bentuk sentuhan atau perlakuan berunsur seks yang melibatkan kanak-kanak tanpa kerelaan mereka. Contoh, kalau kita tengok baru-baru ni ada kes yang ayah dia merogol anak sendiri. Itu merupakan salah satu contoh penderaan seksual. Kita ada mencabul dan juga meledahkan bahan lucah. Akhir sekali kita ada pengabaian. Jadi pengabaian ni ianya bermaksud kegagalan ibu bapa atau penjaga memenuhi keperluan asas kanak-kanak. Jadi ianya sama ada secara fizikal, emosi, pendidikan maupun kesihatan. Jadi contohnya ibu bapa tu dia tidak menyediakan rumah, tidak menyediakan makanan. Jadi contohnya kalau ada anak sakit, dia lepas tanggungjawab tak kisah. Jika ada situasi bahaya, patutnya sebagai ibu bapa kita kena halang, tapi dia macam dibiarkan di dalam situasi bahaya. Jadi itu merupakan salah satu contoh jenis penderaan iaitu pengabaian. Ya saudara Adi. Saudara Iqbal, izinkan saya mencelah. Okey. Saya ingin bertanyakan tentang dalam isi penderaan seksual di bahagian contoh, adakah sekiranya seseorang itu memberikan isyarat lucah menggunakan apa-apa benda ataupun subjek, adakah dikira sebagai gangguan seksual juga? Kalau daripada konteks itu merupakan gangguan seksual. Sebab kalau kita lihat daripada konteks penderaan seksual, penderaan maksudnya kalau kita tunjuk contoh kalau kita buat isyarat lucah tu, dia memang mengganggu orang tapi dia tidak menyebabkan penderaan. Tapi kalau kita borak daripada konteks penderaan, budak tu dia dipaksa. Contoh dia dipaksa untuk menonton bahan lucah ataupun dia dicabul. Dia bukan kerelaan hati dia. Ya, betul. Terima kasih saudara Iqbal. Okey, baik. Okey. Jadi berdasarkan artikel yang saya kaji tadi, saya dapat simpulkan terdapat 4 faktor yang menjadi penyumbang utama. Yang pertama sekali, faktor yang tertinggi ialah sikap ibu bapa atau penjaga yang panas baran. Jadi, bila penjaga atau ibu bapa ni dia panas baran, dia akan mempunyai emosi yang tidak stabil dan jadi dia membuatkan mereka ni dia senang marah. Jadi apabila diorang tak dapat mengawal amarah mereka, diorang akan bertindak agresif. Jadi mereka akan bertindak agresif kepada siapa? Kepada anak. Jadi mereka ni suka untuk menggunakan hukuman fizikal yang berlebihan atas tujuan untuk disiplinkan anak. Tapi itu dah dikira berlebihan. Itu dah dikira penderaan. Okay. Seterusnya ialah tekanan hidup dan masalah sosioekonomi. Jadi ini merupakan faktor kedua tertinggi. Jadi faktor kedua tertinggi ni ialah tekanan hidup akibat kesusahan ekonomi. Jadi kalau kita tengok berdasarkan analisis yang saya buat, kebanyakan penderaan kanak-kanak ni berlaku terhadap keluarga yang berpendapatan rendah. Jadi ianya berlaku kerana mereka menghadapi tekanan kewangan, pengangguran dan beban hutang. Seterusnya kita ada masalah rumah tangga dan konflik keluarga. Jadi masalah rumah tangga seperti pergaduhan suami isteri, perceraian, ketiadaan kasih sayang dan juga tekanan perhubungan. Jadi ini membuatkan mangsa iaitu kanak-kanak, diorang ni akan menjadi tempat untuk ibu bapa ni melepaskan amarah mereka. Jadi ibu bapa ni diorang gagal untuk menyelesaikan konflik secara matang. Akhir sekali kurangnya didikan agama dan ilmu keibubapaan. Jadi
kurangnya nilai spiritual dan kefahaman tentang tanggungjawab kebapaan juga dikenal pasti sebagai faktor penting. Jadi, ibu bapa yang tidak mengamalkan ajaran agama dan nilai moral mudah bertindak tanpa belas kasihan. Jadi contohnya ada ibu bapa ni dia tidak mengamalkan, kalau kita kata daripada ajaran agama Islam, mengikut sunnah. Jadi jika mereka tidak mengamalkan ini, mereka ni akan senang untuk berlaku agresif lah kepada anak-anak, sebab mereka ni tidak mengamalkan ajaran agama dan mereka juga tidak menerapkan nilai-nilai murni dalam diri mereka. Okay, silakan saudara Adik. Ya, betul saudara Iqbal. Tetapi saya ingin mengajukan soalan kepada saudara Nitesh tentang kurangnya didikan agama dan ilmu keibubapaan. Tapi saya ingin menekankan didikan agama tersebut. Jadi kami, saya dan saudara Iqbal agama Islam. Jadi saudara, macam manakah agama saudara Nitesh tentang pandangan dalam isu tersebut? Adakah agama Nitesh juga memberikan penekanan kepada kita perlu menghormati kanak-kanak, kita tidak boleh mendera mereka? Macam mana saudara Nitesh? Terima kasih kepada soalan saudara Adik. Okay, saya faham. Saudara tanya kepada saya, dalam agama saya, itu agama Hindu, ada tak apa-apa macam kata tentang penderaan yang kanak-kanak? Betul. Okay, saya faham. Okay. Dalam agama saya, kalau daripada pandangan saya lah, saya daripada dalam agama Hindu juga ada mengatakan bahawa kita dah tahulah terang penderaan kanak-kanak ataupun kita bagi kesusahan kepada orang lain, dia memang salah. Jadi betul. Dalam agama saya, walau ada mengatakan dalam kitab saya, tapi saya rasa ini bukan depend, itu bukan tentang ajaran agama. Dia lebih kepada nilai moral. Semua agama, semua manusia, mereka mestilah tahu tentang nilai moral ni. Mereka harus berpegang kepada nilai moral. Walaupun agama ni penting, tapi kalau tak ada moral, jadi saya rasa nilai moral ni penting. Semua manusia kena berpegang kepada nilai-nilai moral. Jadi mereka pun tahulah yang perkara ni kita buat tu salah, kita tak perlu nak buat. Ibu bapa dekat rumah mengalami stres, masalah rumah tangga sendiri kan, dia itu dalam kalangan ibu bapa, mereka kena duduk, lepas tu kongsi masalah semua, menyelesaikan, baru boleh sambung kehidupan mereka. Bukan mereka nak tunjuk stres, kemarahan terhadap kanak-kanak lah. Jadi dalam pandangan saya, apa yang saudara Adik tanya, agama saya memang ada samalah macam agama lain, ada berkata tentang perkara ini, tapi daripada pandangan saya rasa nilai moral ni agak penting. Ya. Baiklah, terima kasih saudara Nitesh. Jadi dia bukan melibatkan agama tapi tentang kemengesaan. Silakan seterusnya saudara Iqbal. Okey, baiklah, saya izin sambung Baiklah. Jadi, selain daripada faktor-faktor, berdasarkan jurnal yang saya kaji, terdapat 4 kesan dan akibat. Jadi, kita lihat satu persatu. Jadi, pertama sekali ialah tekanan perasaan dan kemurungan. Jadi, mangsa iaitu kanak-kanak yang didera ni, mereka akan mengalami tekanan perasaan dan kemurungan. Jadi mereka ni akan merasa sangat-sangat tertekan, yang sampai membuatkan mereka ni merasa kemurungan ataupun mereka suka menyendiri. Jadi mereka akan sering berasa takut, tidak selamat dan kehilangan kepercayaan. Jadi seterusnya ialah gangguan perkembangan emosi. Jadi kanak-kanak yang didera ni, mereka gagal membina kawalan emosi yang stabil. Mereka akan mudah cemas, marah, takut tanpa sebab dan bertindak agresif dalam situasi tertentu. Jadi penderaan berulang menyebabkan mereka keliru antara kasih sayang dan ketakutan terhadap penjaga.
Kenapa mereka ni keliru? Kita lihat mereka akan lihat, contoh mereka akan lihat daripada dua perspektif, dua keluarga. Satu keluarga ni dilihat ibu bapa mereka marah juga ke anak dia, tapi atas faktor sayang. Tapi untuk keluarga dia pula, dia lihat ibu bapa dia marah dia, tapi dia keliru sama ada ini kasih sayang ataupun ini dia takut ataupun ini memang dah fikir kenderaan. Seterusnya ialah trauma dan ketakutan melampau. Jadi, trauma ialah kesan jangka panjang yang sering dialami oleh mangsa penderaan. Jadi, mangsa ni yang selalu kena didera sama ada fizikal, mental, seksual ataupun pengabaian ni, mereka akan trauma. Benda ni, trauma ni akan bawa sampai ke tua. Jadi, kanak-kanak ni akan mengalami mimpi ngeri, takut kepada dewasa dan mengelak daripada situasi itu yang mengingatkan mereka kepada pengalaman penderaan. Jadi mereka ni akan ada orang panggil avoidant issue. Maksudnya mereka ni akan mengelak apa-apa benda yang boleh membawa mereka untuk ingat balik dekat mereka. Jadi seterusnya ialah kehilangan keyakinan diri dan harga diri. Jadi kanak-kanak yang didera ni, mereka akan menganggap diri mereka bahawa mereka ni tidak berharga atau menjadi punca masalah keluarga. Jadi mereka akan rasakan, contoh kalau masalah keluarga tu mereka ada masalah kewangan. Jadi mangsa akan merasa macam disebabkan aku, keluarga aku ada masalah kewangan. Jadi mereka juga akan hilang keyakinan diri, rendah diri, sukar menyesuaikan diri dan mereka akan mudah rasa bersalah. Terima kasih, dan saya setuju juga dengan kesan-kesan dan akibat-akibat. Tetapi saya ingin mengingatkan para panel bahawa masa kita telah 21 minit. Jadi saya harap para panel dapat berkongsi dengan lebih ringkas dan padat tentang isi-isi yang saudara ingin sampaikan. Silakan seterusnya. Okey, baiklah. Jadi ini merupakan salah satu statistik yang telah saya kaji berkenaan dengan penderaan kanak-kanak. Jadi kalau kita tengok dekat gambar yang kiri sekali, ini menunjukkan tentang 3 kategori utama, iaitu kategori fizikal, seksual dan mental. Jadi ia menunjukkan kalau kita lihat paling banyak ialah penderaan fizikal lah. Penderaan emosi ataupun mental ni dikurang sebab kita tidak boleh lihat. Okey, seterusnya ianya belah kanan kita dapat lihat statistik kanak-kanak maut akibat penderaan. Jadi ia menunjukkan daripada tahun 2020 hingga 2024 ianya semakin meningkat. Dan kalau kita lihat kenapa 2021 tu dia menurun. So kalau kita ingat 2021 ialah masa kita COVID-19 ataupun kita PKP. Jadi seterusnya video. Saya ringkaskan video ini. Jadi video ini ialah berkenaan tentang penderaan ataupun pengabaian kanak-kanak. Jadi video ini menunjukkan tentang video tentang seorang kanak-kanak yang ingin menunjukkan sesuatu terhadap ayahnya. Tetapi akibat tekanan kerja, ayahnya telah melampiaskan amarah dia kepada kanak-kanak tersebut. Jadi ini merupakan salah satu benda yang gila in real life jadi dekat budak-budak. Jadi ini pula ialah berita kanak-kanak lelaki maut disyaki didera bapa kandung dan ibu tiri. Jadi dalam beberapa kes ataupun banyak kes, ada banyak pelajar ataupun banyak kanak-kanak yang maut sebabkan didera dengan sangat teruk oleh sama ada ibu bapa kandung ataupun ibu bapa tiri ataupun penjaga dan sebagainya. Okey, itu saja daripada saya. Jadi saya ingin menerangkan tentang langkah pencegahan, antaranya adalah mengamalkan sikap kejiranan dan rukun tetangga. Jadi sikap perhatian jiran itu amat penting untuk mengelakkan kes dera. Seterusnya kita jangan terlalu menyampuri urusan orang lain. Tetapi sekiranya kes penderaan, kita perlu wajib laporkan kepada pihak berkuasa. Jadi sekiranya kita tidak melaporkan, kita boleh dianggap bersubahat dan boleh dituduh di atas Seksyen 34 Kanun Kesiksaan. Jadi yang kedua, penubuhan pasukan perlindungan kanak-kanak. Jadi ini adalah inisiatif oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk melindungi mangsa, dera dan rogol. Jadi dia menyediakan perkhidmatan perlindungan, segera dan sokongan komuniti. Jadi terdapat 132 pasukan ini di seluruh negara. Seterusnya memiliki talian kasih 15999 beroperasi selama 24 jam. Fungsinya untuk mengadukan penderaan, kebajikan dan sebagainya
tetapi masih ramai yang belum tahu tentang kewujudan talian ini. Dan akhir sekali, pemantauan kesihatan mental oleh KKM. Jadi KKM ni menyediakan satu platform sosial selidik atas talian untuk menilai tahap mental. Sekiranya tahap mental tidak berada dalam keadaan baik, maka pihak KKM akan panggil untuk memberikan sesi kaunseling. Terima kasih. Seterusnya, jadi saya mempersilakan panel kita yang kedua, iaitu Saudara Nitesh. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Okey, ini merupakan jurnal kedua. Tajuk Jenayah Pemerdagangan Manusia menurut Perspektif Global dan Islam, ditulis oleh Nur Rabiatullah Badawiyah Abdul Rahman. Okey, mari kita tengok apakah itu definisi perdagangan manusia. Human trafficking. Pemerdagangan manusia bermaksud tindakan merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, penipuan atau penyalahgunaan kuasa untuk tujuan eksploitasi. Dapat beberapa dapatan kajian. Yang ini adalah cabaran dan juga kelemahan yang saya dapat daripada artikel jurnal kedua. Pertamanya, kawalan sempadan yang lemah dan luas. Cabaran utama dalam menangani pemerdagangan manusia ialah sempadan negara yang luas dan sukar dikawal. Utama di kawasan darat dan laut yang digunakan oleh penduduk. Kelemahan dalam pengawasan sempadan iaitu customs memperkuat cabaran keselamatan, menjadikan Malaysia dan negara lain menjadi sebagai transit zone untuk perdagangan manusia. Jadi untuk orang-orang yang nak buat human trafficking di perdagangan manusia, mereka akan bawa mangsa-mangsa tersebut melalui customs. Customs dia daripada darat dan juga laut. Kalau laut dia ada kontainer macam ikan-ikan, kita tengok banyak filem. Jadi daripada filem yang saya tengok, saya dapat tahu banyak diorang mereka bawa daripada kontainer macam tu. Kalau darat, lori ke kereta macam tu lah. Jadi keduanya adalah perbezaan undang-undang antarabangsa. Perbezaan dari segi takrifan, hukuman menjadi koordinasi antarabangsa sukar dilakukan. Kelemahan dari segi kerjasama rentas sempadan seperti pertukaran maklumat, latihan dan pendakwaan bersama menyumbang untuk mematahkan jaringan sindiket global. Ketiganya adalah kekurangan data dan penyelidikan. Kerajaan menghadapi cabaran untuk mengumpul data sebenar tentang jumlah mangsa, laluan sindiket dan bentuk eksploitasi. Apabila data tidak lengkap dan latihan tidak cukup, keputusan dasar dan operasi lapangan menjadi tidak tepatlah. Jadi saya rasa kekurangan data dan penyelidikan ni perlu naik taraf lah. Jadi kita dapat menyelesaikan masalah ni. Keempatnya adalah ketakutan mangsa untuk melapor. Ramai mangsa enggan tampil kerana takut dihukum, diugut atau dihantar pulang ke negara asal. Sebenarnya mereka ni mangsa tapi mereka takut sebab mereka mungkin rasa mereka ni dah buat salah. Jadi kekurangan tempat perlindungan, kaunseling psikologi dan bantuan undang-undang menyebabkan mangsa memilih untuk berdiam diri. Mereka tak nak menyuarakan kepada pihak-pihak tertentu. Cabaran untuk menggalakkan mangsa tampil ke hadapan tidak dapat diatasi selagi kelemahan dalam penyediaan perlindungan berterusan. Jadi saya nak tanya kepada panel tersebut, Saudara Iqbal, apa panel rasa terhadap ketakutan mangsa untuk melapor? Jadi apa yang saya faham tentang ketakutan mangsa untuk melapor ni, saya letakkan diri saya sebagai orang yang terlibat di situ. Jadi kalau saya contohnya saya sudah berada di situasi tersebut dan saya rasa macam ini merupakan sesuatu salah dan saya ingin memberitahu pihak penguasa atau apa, saya akan merasa takut sebab saya merasa macam saya sudah melakukan kesalahan. Jadi saya rasa itu juga apa yang mereka mangsa-mangsa ni rasa. Sebab itulah mereka ni mereka macam takut untuk tampil, atau mereka hanya berdiam diri dan mereka mereka tak mampu untuk beritahu dekat pihak penguasa. Mungkin ada diugut dan sebagainya. Dan saya juga ingin menambah tentang kawalan sempadan yang lemah dan luas. Kita merupakan negara yang terletak antara transit zone. Okey, jadi transit zone ni apa? Kalau kita tahu kes-kes penyelundupan dadah juga
disebabkan oleh negara sebelah kita iaitu Thailand dan juga Vietnam yang ada berdekatan. Jadi disebabkan kawasan kita yang strategik, ia menyebabkan kawasan negara kita ni menjadi kawasan transit dan juga senang untuk lepas daripada kawalan custom dan sebagainya. Baik, terima kasih saudara Iqbal. Seterusnya, ini adalah dapatan kajian dari segi kesan dan akibat. Pertamanya, kehilangan kebebasan dan hak asasi manusia. Mangsa pemerdagangan manusia menjadi hamba moden. Mereka dikurung, dipaksa bekerja tanpa gaji dan dilarang berhubung dengan dunia luar. Keadaan ini menafikan hak asasi manusia untuk hidup bebas dan bermaruah sebagaimana dijamin oleh undang-undang serta konstitusi. Jadi ini dipanggil sebagai refugee dalam bahasa Inggeris. Jadi mereka simpan mangsa-mangsa tersebut dan dipaksa, mereka maksa mangsa-mangsa tersebut bekerja tanpa gaji dan dilarang berhubung dengan mereka. Jadi mereka pun tak ada choice. Mereka pun takut juga untuk beritahu dekat orang-orang lain. Jadi seterusnya dia saudara. Betul, saya setuju dengan isi tersebut. Terutamanya ramai mangsa-mangsa terdiri daripada golongan wanita yang telah beramai dibunuh, dirogol dan dieksploitasikan seks. Jadi saya setuju dengan isi tersebut. Tetapi saya juga ingin mengingatkan bahawa para panel bahawa masa kita telah mencapai 31 minit. Jadi saya mengingatkan para panel untuk menghabiskan isi-isi para panel, tetapi silakan. Baik. Tidak apa. Keduanya adalah eksploitasi seksual dan penderaan fizikal. Wanita dan kanak-kanak perempuan dijadikan mangsa pelacuran paksa. Seperti yang moderator kita bagi tahu tadi, mereka dipaksa melayani pelanggan setiap hari, dipukul, dirogol dan didera sekiranya enggan. Dalam beberapa kes, mangsa lelaki turut dijadikan buruh, paksa diladang, longgong dan kilang tanpa bayaran lah. Okay. Yang ketiga, pemindahan organ secara paksa. Sebahagian mangsa diculik atau diperdaya untuk tujuan penjualan organ dalaman. Mereka mungkin dibunuh atau ditinggalkan dalam keadaan cedera parah selepas penggeledahan. Hal ini tunjukkan tahap kekejaman yang melampaui batas kemanusiaan. Okay. Kesan dan akibat yang akhir adalah trauma dan gangguan psikologi. Mangsa mengalami tekanan emosi yang berpanjang seperti penurunan keimbangan melampau dan hilang keyakinan. Trauma ni akibat penderaan berulang menjadikan mereka takut kepada orang lain dan sukar menyesuaikan diri dalam masyarakat selepas diselamatkan. Ini merupakan statistik daripada Malaysia KZ. Kita boleh tengok ILO mengangkatkan lebih daripada 27 juta individu menjadi mangsa perdagangan manusia di seluruh dunia, termasuk 5 juta dalam eksploitasi seksual. Dalam negara kita, statistik menunjukkan peningkatan kes yang dilimpahkan. Inilah statistiknya. Seterusnya, ini merupakan video, jadi saya nak ringkaskan. Ini merupakan pemerdagangan manusia, 43 individu nyaris penjual. Jadi ini adalah 43 rakyat Malaysia diselamatkan oleh polis dulu. Inilah satu berita dikeluarkan pada tahun 2023. Okey, kanak-kanak merupakan 38% daripada mangsa pemerdagangan manusia global. Jadi kanak-kanak merupakan 38% daripada mangsa ni. Jadi saya harap pihak-pihak tertentu ambil tindakan untuk menjaga anak-anak dari segi global lah. Okay. Jadi seterusnya, jadi kita lihat pula apakah langkah pencegahan yang telah dinyatakan dalam jurnal ini. Yang pertama, pencegahan awal iaitu melaksanakan kempen kesedaran dan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya dan taktik sindiket, serta menubuhkan dasar dan program nasional serta serantau bersama NGO dan masyarakat sivil. Seterusnya, pendakwaan, menggubal dan menguatkuasakan undang-undang yang tegas terhadap pesalah, memberi hukuman berat kepada perekrut dan sindiket perdagangan, serta memastikan dokumen perjalanan tidak mudah disalahguna. Seterusnya, perlindungan mangsa, menyediakan pemulihan fizikal, psikologi dan sosial termasuk tempat tinggal, pendidikan dan pekerjaan, memberikan keselamatan fizikal dan kaunseling yang berterusan. Dan akhir sekali, kita dinyatakan pendekatan Islam,
menegakkan prinsip keadilan, kesetaraan dan kemuliaan manusia, menghapuskan eksploitasi dan diskriminasi terhadap wanita dan juga golongan lemah. Baiklah, jadi kesimpulannya sebelum kita menutup tirai forum ini, izinkan saya membuat sedikit rumusan daripada perbincangan kita. Jadi isu moral sama ada di peringkat tempatan maupun global menunjukkan bahawa kemerosotan nilai dan akhlak manusia merupakan cabaran yang besar yang perlu ditangani secara serius. Oleh itu, usaha membina masyarakat yang bermoral perlu digerakkan secara menyeluruh melalui pendidikan berteraskan nilai murni, pengukuhan institusi keluarga dan pelaksanaan undang-undang yang tegas. Di samping itu, kerjasama antara bangsa juga amat penting untuk mengelakkan daripada isu ini terus berlaku. Jadi sedikit saya ingin meminta para panel kita untuk membuat rumusan sedikit ringkas ataupun harapan serta harapan para panel apakah untuk isu ni pupus ditangani secara segera. Silakan saudara panel kita yang pertama iaitu Iqbal. Okey, baiklah. Kalau kita lihat daripada jurnal yang saya kaji iaitu berkaitan penderaan kanak-kanak. Jadi harapan saya ialah penderaan kanak-kanak ni dapat diambil lebih serius oleh pihak kerajaan. Kerana seperti kita lihat pihak kerajaan telah mengambil inisiatif-inisiatif, tapi daripada perspektif saya kerajaan tidak terlalu mengambil serius, memandang serius tentang perkara ini sehingga statistik menunjukkan yang semakin lama semakin tinggi kes-kes di Malaysia ini. Jadi saya juga berharap bahawa ibu bapa yang menjaga anak ataupun para penjaga mereka dapat mempunyai nilai-nilai belas kasihan terhadap kanak-kanak sebab mereka merupakan kanak-kanak yang tidak ada salah apa-apa. Jadi kita sebagai orang dewasa perlulah menjaga mereka dan melindungi mereka. Baiklah, saudara Iqbal mengharapkan peranan pihak kerajaan dan juga ibu bapa. Jadi kita dengar pula bagaimanakah tentang saudara Nitesh. Apakah harapan saudara Nitesh pada masa akan datang? Okay. Dari segi jurnal kedua iaitu pemandangan manusia, saya harap orang-orang yang melakukan kesalahan, pemandangan manusia dah tahu kita itu adalah satu perkara yang salah. Kalau nak cari duit ataupun nak dapat duit banyak, kan ada banyak kerja dekat luar. Jadi saya harap orang-orang ini dapat mencari satu kerja yang betul, satu laluan yang betul untuk mendapatkan duit. Saya harap dapat pada masa hadapan pemandangan manusia ini, perkara ini dapat dikurangkan dan juga pihak-pihak tertentu dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap orang-orang yang berlaku pemandangan manusia. Baiklah, terima kasih saudara Nitesh di atas pandangan tersebut. Beliau mengharapkan tindakan pelaku ni menerima tindakan yang tegas. Jadi akhir kata, saya sebagai pihak penganjur mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada kedua-dua panel jemputan kita pada hari ini. Tidak lupa juga kepada doktor yang melihat video ini. Terima kasih doktor. Jadi saya, saudara Iqbal dan saudara Nitesh memohon maaf atas sebarang kekhilafan sepanjang mengendalikan forum ini. Dengan itu berakhirlah forum isu moral tempatan dan isu global. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lindungi yang lemah, hormati yang tertindas, hentikan penderaan dan pemandangan manusia. Sekian. Terima kasih. Terima kasih saudara-saudara sekalian.